Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pada hari ini kita sekarang dekat MRT Putra Permai. Sekarang on the way ke KLIA 2. Okay, kita nak ke mana hari ni sebenarnya? Okay. okay. Jom ikut kami. Ini coach wanita disediakan pada Step 3 MRT Lembah Putrajaya. Semua penumpang wanita diarahkan untuk memenuhi tempat tidur di coach wanita terlebih dahulu. Kita dah sampai ke MRT Putrajaya Central. Sekarang kita nak turun, nak keluar, nak pergi ke stesen sambungan KLIA Express. Kan? KLIA Express kan? Just Aisyah tak tahu macam sebab kita ada KLIA 2, KLIA 1. So macam mana ya? Jomlah kita tengok. Sekarang ni kita nak keluar dulu. Lepas tu pergi tap untuk KLIA Express. Datang dekat OKU. Pergi kat OKU. Okey. Dia suruh kita tap dulu. Lepas tu baru masuk. Tap. Okay. So memang betul lah. Baby dah mengamuk. Mama dia kena settle kejap. Sudah nak tidur tu. Sikit lagi nak tidur. So belum sampai lagi. Ni suasana dia dekat KLIA Express. So kalau kita Tak berapa minit sampai dulu. tak pasti lah. Kalau tengok kat sini ramai Tengok ni rambut dia panjang. Aisyah dah suruh dia pergi potong rambut. Dia tak nak pergi potong rambut. Ada kisah-kisahnya. Tapi nak macam mana? Orang tu asyik fikir tak nak potong rambut je. Tapi kisah kat belakang tu dia tak nak fikir. Sekarang ni kita dah sampai KLIA 2. Kita sampai KLIA 2. Kita nak cari tempat duduk jap. Kita nak bancuh susu dijah. Lepas tu kita nak register lah. Register sekejap lagi. Register lagi. Jom kita buat susu jap. Ayo. Susu dijah. Okey, sekarang ni kita dah berhenti dekat tepi. Sebab kita nak buat susu dijah. Okey, kita tengok mama dia. Salah tekan pula tadi. Ni resepi buat susu dijah. Betul tak payah basuh lah kot kan? Tak payah. So ini resepi susu tepi jalan. Selagi dijah masih tidur, nampak tengah tidur. So Atuk tanya dia sampai mana Khadijah. So mama tengah buat
So itulah dia. Kita baru balas kat Atok Khadijah. Khadijah sampai mana? Kita baru sampai ke air 2. Memang struggle ya. So Mama nak campurkan dengan air kosong. Alamak, Khadijah dah bangun. Belum? So struggle lah. Nak campurkan dengan air sejuk sikit. So kita tengok kita dekat mana ni. Kita berdepan dengan kedai Toys R Us. Kedai mahal tau. Ini bukan susu tepi jalan. Ini susu apa? Susu mahal. So kita tengok nanti kalau dah siap. So tahu okey. Kita dah isi dalam ni. Dah bangun dah dia. Nampak dengar. Berapa orang tu? 4 buat 3 scoop. Okay, so dah siap preparation untuk Khadijah Maisarah. Okay, sekarang ni kita kemas sikit. Lepas tu kita gerak ke tempat check in. First time, kita tak tahu sekarang ke mana. Ada problem lah dekat gimbal ni. Dia macam tak boleh ke depan. Alamak. Sak dekat sini lah. Bukan nak ke sana. Nah, tak ni. Okey lah, 10.5. Okay lah, 10.5. Agree eh? Nanti kita takut nanti dia basah ke apa kan balik kan. Kalau itu pun. Okey guys, sekarang ni kita dah menunggu dekat gate 16. Lagi berapa minit? Sekarang pukul 12.21 lagi 50 minit lah. Basically 50 minit. So sekarang ni kita bersama Khadijah. Dan Mama dia pergi toilet dulu sebab sakit perut. Budak kecil ni nak main handbag Mama dia je. Okay. So inilah keadaan dia. Khadijah. So ragam Khadijah. Ragam Khadijah semasa nak tunggu flight. Jom. Khadijah. Terakhir untuk penumpang Air Asia pesawat EK5138 ke Kota Kinabalu. Penumpang dipersilakan kebalik melepas pintu J7, pintu J7 untuk penerbangan segera. Terima kasih. Final for passengers boarding Air Asia flight EK5138, EK5138 Ya to Allah, Kota Khadijah. Kinabalu. Please passengers J7, gate J7 for jet boarding. Thank you.